Ada juga setengah-setengah memang kata apabila bulan Ramadan ni kena katuk habis berita-berita. Tak boleh baca surat khabar, tak boleh tengok TV, tak boleh nak berhubung dengan situ sini. Dan kita fokus, kita tumpukan bulan Ramadan saja. Orang yang beranggapan seperti ini ada sedikit yang kena betul. Dan ada dia kena terpaksa kena cari baca sejarah-sejarah bagaimana siam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat, para at-tabi'in, para ulama, para as-salafus salih, mereka bersiam pada bulan Ramadan. Nabi puasa ni perang Badar, Ghazwatul Badar Al-Kubra berlakunya pada bulan Ramadan. Fathu Makkah juga berlaku pada bulan Ramadan. Kemenangan yang lain, Hittin, Ain Jalut, Fathu Baitul Maqdis dan sebagainya. Banyak kemenangan yang dicapai oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Maknanya bukan Ramadan, bukan tidur, bukan masa tidur. Dia duduk berdalil dengan hadis, juga dengan hadis yang dhaif. Naumus saimi ibadah. Ni pun hadis-hadis tak Allah juga. Hadis lemah, bahkan sampai ke martabat hadis yang maudhu'. Nah, kita duduk berdalil dengan hadis ni untuk semata-mata nak tidur, maka dia panggil berdalil dengan dahil-dahil yang tak Allah. Naumus saim ibadah. Tidur orang puasa ni ibadah. Kalau gitu ambil pagi sampai cerah, sampai gelap, tidur semua dia nak buat ibadah. Na'udzubillah min zalik. Dia duduk berdalil dengan hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu'. Memang setiap gerak-geri manusia orang mukmin dia jadi ibadat belaka. Dia tak kira dia tidur, dia duduk, dia bangun, kasar dia niat molek, dia boleh memanfaatkan masa dia untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kesempatan ini marilah sama-sama kita menghidupkan roh Ramadan yang sebenar, banyakkan sedekah, infak pada bulan ini, terutama dengan perungkan-perungkan kebajikan iftar saim dan iftar saim pada tahun ini. Nak malaknya kita kena diduduk kaya, bukan iftar saim dalam masjid kita saja dah, dalam masyarakat kita dah, tapi duit iftar saim ini biarlah diduduk duduk belagi-belagi di negeri-negeri lain supaya untuk kita nak cadai, kata kita ni adalah jasad yang satu, renrang dia kan, supaya kita ada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ij'alna mimman shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaban waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.